Hai, Assalamualaikum. Hari ini, jom belajar bersama dengan Cikgu Khadijah cara-cara memotong nenas. Untuk pengetahuan anda semua, nenas merupakan buah-buahan yang paling tersedap di Malaysia ini. Dan nenas sangat memberi manfaat terutamanya untuk kesihatan kita sebagai manusia. Jom kita ikuti Cikgu Khadijah tentang khasiat ataupun tentang cara kita memotong nenas. Gambar di atas menunjukkan sebiji buah nenas yang berwarna kuning dan juga mempunyai daun yang berwarna hijau. Nenas di atas ditunjukkan bersama dengan sebilah pisau yang telah dipotong dan juga dibuang kulit. Gambar di atas menunjukkan buah nenas telah dipotong dan juga telah dibuang kulit. Ada nenas yang dipotong secara bulat dan juga dipotong secara dadu dan juga ada dibuang kulit dan juga tidak dibuang kulit. Nenas ini enak dimakan begitu saja dan juga ataupun boleh dimakan dengan pelbagai jenis gaya. Buah nenas sesuai dijadikan jus untuk memberikan tenaga dan juga kesegaran. Jus ini sesuai untuk semua golongan, tak kisah budak ataupun orang dewasa. Dengan buah nenas ini, anda boleh hasilkan pelbagai jenis aktiviti seni. Jom ikuti Cikgu Khadijah untuk hasilkan buah nenas ini jadikan aktiviti mozaik dan juga catatan. Selamat mencuba!